Itu viral lah. Onde-onde Cadbury. Jadi Cik Ibi try lah buat juga. Mula-mula buat tu kerah je kelak dia. Halau ferah lah. Lepas tu kan Cik Ibi pun koyok semula. Cik Ibi tengok lah Jaila ni. Jadi weh si awak. Cara nak buat dia mudah je. Mari Cik Ibi ajar. Mula-mula sekalinya awak ambilnya bubuh garis, gaul perata. Barulah nyo kita ni lembut lemuk molek. Tu onde-onde Cik Ibi guna tepung puluk gold coin deh. Brand ni memang sedap guna si awak. Kalau buat kuih tradisional dekat jadi soem. Sambung bubuh tepung puluk, bubuh tepung beras, lepas tu bubuh perisa yam sebab tak sewi rasa kosong sangat. Lepas tu awak gaul dengan air deh. Air tu bubuh sikit demi sedikit, barulah adunan awak jadi pekat molek. Dia jadi macam ni tu molek dah tu. Sebab ke lama dah Cik Bi tak beli coklat Cadbury, Cik Bi beli berries ya semua. Jadi kita guna berries. Berries yang sedap, dia ada buah-buah. Dia ada kacang dalam tu, buah korenya pula Cik Bi. Ada kacang, lepas tu ada kismi. Awak uli-uli macam awak buat onde-onde apa sekala lah. Kalau lah saya awak tahu kita pandai buat onde-onde. Abutlah dengan Cik Bimu ni, mari apreh pula tiba-tiba. Okey, kita sambung resepi kita. Lepas tu awak gote-gote jadi banyak macam ni. Awak pun rebuh lah dia. Rebuh tu ke, awak tunggu sampai dia terakak sendiri deh. Dia napo nyak-nyak tu kan. Maknanya dia masuk sekata molek dah lah tu. Awak kau nyok-nyok meta biar itu tubik bubuh dalam. Golek-golek jadi macam ni. Tak patut siap lah. Cuma masuk panas-panas tu awak jangan duk makan lagi. Awak tunggu dulu biar kuih tu sejuk. Coklat alik dalam tu cair si awak